Ini bukan sekadar wilayah di selatan Thailand. Ini adalah zon yang sentiasa diawasi. Setiap pergerakan diperhatikan. Setiap kesilapan boleh membawa akibat. Tetapi konflik ini tidak bermula hari ini. Ia bermula apabila sebuah sejarah dipadam. Suatu masa dahulu, di persimpangan antara Laut Cina Selatan dan Selat Melaka, terdiri sebuah negeri yang tidak boleh dipandang kecil. Kesultanan Patani bukan sekadar pelabuhan, ia adalah pusat perdagangan, ilmu dan juga kuasa. Pedagang dari Arab, Parsi, Cina dan Nusantara semua singgah di sini. Ulama datang membawa ilmu, kitab ditulis, masjid menjadi pusat tamadun. Patani bukan hanya makmur, bahkan ia berpengaruh. Namun, dalam dunia politik serantau, kekuatan bukan sekadar kelebihan, ia juga merupakan ancaman. Kerajaan Ayutthaya melihat Patani sebagai entiti yang perlu dikawal. Hubungan antara kedua-duanya tidak pernah stabil, ada masa berdamai, ada masa berperang. Dalam sejarah Asia Tenggara, jarang ada konflik yang berlangsung selama berabad-abad. Tetapi antara Patani dan Siam, ia bukan saja satu perang. Ia adalah siri peperangan yang membentuk nasib sebuah bangsa. Dan setiap perang membawa akibat yang semakin berat. Konflik bermula apabila Patani berkembang sebagai pusat perdagangan utama. Siam mula melihat Patani sebagai wilayah strategik yang perlu berada di bawah pengaruhnya. Serangan awal bukan perang besar, tetapi serangan penguji kuasa. Akibatnya, Patani berubah dari pelabuhan menjadi kubu. Dan hubungan dengan Siam tidak akan kembali seperti dahulu. Benih konflik jangka panjang bermula. Di awal abad 16, Patani menjadi pusat perdagangan antarabangsa. Siam semakin meningkatkan tekanan ketenteraan. Beberapa serangan besar dilakukan ke atas kawasan pesisir Patani. Cubaan menundukkan Patani sebagai negeri naungan. Patani tetap bertahan di bawah pemerintahan Ratu-Ratu Patani, terutamanya Ratu Hijau. Siam gagal menakluki sepenuhnya. Patani mencapai zaman kekuatan maksimum. Tahun 1630 hingga tahun 1640-an, Patani diserang lagi secara besar-besaran. Percubaan untuk menggulingkan pemerintah, kempen ketenteraan berterusan. Ini adalah fasa pertama perang besar yang lebih terancang. Siam mula melihat Patani bukan sekadar negeri tetapi ancaman politik. Akibatnya Patani mula lemah secara struktur. Patani mula retak. Mereka masih wujud tetapi tidak lagi sekuat dahulu. Buat pertama kali mereka dipaksa tunduk dan menghantar ufti. Kekuatan tentera mula terhakis. Tahun 1785 menjadi titik paling gelap dalam sejarah Patani. Di bawah pemerintahan Rama I, Siam tidak lagi mahu mengawal. Mereka mahu memusnahkan. Siam melancarkan kempen ketenteraan secara besar-besaran. Serangan menyeluruh ke atas Patani. Ibu kota dimusnahkan. Ribuan ditawan, dipindahkan, dijadikan tenaga paksa di Siam. Akibatnya, Patani kehilangan status kerajaan bebas. Ekonomi runtuh, pemerintahan hancur, sebuah empayar hilang dalam satu serangan. Maka bermulanya dominasi penuh Siam terhadap Patani. Selepas kejatuhan pada tahun 1785, Patani tidak lagi berdiri sebagai sebuah kerajaan yang bersatu. Wilayahnya dipecahkan kepada Patani, Yala, Narathiwat dan sebahagian dari Songkhla bagi melemahkan identiti politik Melayu Patani dan diperintah di bawah pengawasan Siam. Namun di sebalik kawalan itu, semangat tidak pernah hilang. Kita tidak lagi berkuasa di tanah sendiri.
Mereka memecahkan kita supaya kita lemah. Tahun 1808, pembesar Melayu mula merancang kebangkitan. Tujuannya jelas, memulihkan kuasa tempatan yang telah hilang. Namun, gerakan ini masih kecil, tidak tersusun sepenuhnya dan hampir tiada sokongan luar. Dalam masa singkat, usaha ini gagal. Siam berjaya menumpaskan dengan cepat dan kawalan terhadap Patani menjadi semakin ketat. Tahun 1831, tekanan semakin memuncak, cukai meningkat, campur tangan semakin dalam dan kuasa raja-raja Melayu semakin terhakis. Kita tak boleh biar tanah ni hilang gitu je. Kebangkitan terbesar tercetus yang dipimpin oleh Tengku Kudin dan disokong oleh rakyat tempatan serta hubungan dengan negeri Melayu lain. Harapan kembali menyala, seolah-olah Patani mampu berdiri semula. Namun kekuatan yang dihadapi terlalu besar. Siam menghantar tentera yang ramai untuk menumpaskan pemberontakan. Pertempuran berlaku dalam beberapa siri. Pemberontakan ini akhirnya ditewaskan. Ramai pemimpin ditangkap, dibuang atau disingkirkan. Selepas itu, kuasa tempatan semakin dilemahkan dan kawalan pusat menjadi lebih kuat. Namun semangat itu belum mati. Tahun 1838, satu lagi kebangkitan berlaku, dipimpin oleh Saki-Baki bangsawan dan pemimpin tempatan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Berbeza dengan sebelumnya, kali ini mereka lebih lemah, kurang sokongan dan berhadapan dengan sistem yang lebih tersusun. Pemberontakan ini juga gagal dan menjadi usaha berskala besar yang terakhir. Selepas 1838, Patani tidak lagi bangkit dalam bentuk yang sama. Struktur politik tradisional semakin hilang dan wilayah ini diserap sepenuhnya ke dalam pentadbiran Siam. Masuk abad ke-20, pedang tidak lagi diperlukan. Strategi berubah. Di bawah pemerintahan Rama V, kerajaan Siam memperkenalkan sistem pentadbiran moden, Desa Fiban. Siam semakin moden, mempunyai tentera pusat, pentadbiran baharu dan sokongan kuasa barat. Sementara Patani semakin keseorangan dan disinilah bermulanya pemecahan sebenar. Wilayah Patani tidak lagi wujud sebagai satu kesatuan. Ia dipecahkan daripada satu pusat kuasa kepada beberapa unit kecil. Dalam naratif tempatan, ini dikenali sebagai pemecahan kepada 7 wilayah. Satu proses yang dilihat sebagai cara untuk melemahkan kesatuan politik orang Melayu Patani. Apabila satu bangsa dipecahkan, ia tidak perlu dikalahkan, ia hanya perlu dipisahkan. Tahun 1902, Siam menamatkan secara rasmi pemerintahan Kesultanan Patani. Sultan kehilangan kuasa, institusi tradisi dibubarkan. Bagi ramai orang Melayu Patani, 1902 bukan reformasi, ia adalah penaklukan. 7 tahun kemudian, satu lagi tamparan berlaku. Perjanjian Bangkok 1909 memisahkan dunia Melayu. British Malaya mengambil Kelantan, Kedah, Perlis dan Terengganu. Patani pula kekal di bawah Siam. Satu garis atas peta memisahkan keluarga, budaya dan masa depan. Tanpa peperangan besar, tanpa suara rakyat tempatan, Patani secara rasmi menjadi sebahagian daripada Siam. Selepas sempadan ditetapkan, dasar asimilasi bermula. Bahasa Thai diwajibkan, bahasa Melayu dipinggirkan, nama Melayu ditukar kepada nama Thai. Jawi pula semakin ditekan. Sejarah ditulis semula. Patani tidak lagi dikenali sebagai kesultanan. Ia kini hanya wilayah selatan. Raja-raja tidak lagi diceritakan. Ulama tidak lagi diraikan. Identiti tempatan secara perlahan diserap ke dalam identiti negara moden. Bagi kerajaan pusat, ini adalah pembinaan negara. Bagi sebahagian masyarakat tempatan, ini adalah kehilangan. Bila sejarah diubah, ingatan juga akan berubah.
Pada pertengahan abad ke-20, muncul seorang tokoh, Haji Sulong Abdul Qadir. Beliau membesar dalam keluarga ulama dan lama menuntut ilmu di pelbagai negara, terutama Tanah Suci Mekah. Dianggap sebagai pemimpin utama Melayu Islam di Patani. Sekembalinya ke Patani, beliau membawa perubahan. Sistem pondok tradisional diperbaharui menjadi madrasah yang lebih tersusun. Agama dan ilmu dunia digabungkan. Bahasa Melayu dipertahankan di tengah tekanan perubahan. Namun, perjuangan beliau tidak terhenti di sekolah. Beliau bangkit sebagai suara rakyat Melayu Islam di Patani. Tahun 1947, beliau mengemukakan 7 tuntutan kepada kerajaan Thailand. Antaranya, pentadbiran sendiri, penggunaan bahasa Melayu, pengiktirafan undang-undang Islam. Tuntutan ini bukan pemberontakan, tetapi usaha mempertahankan identiti dan hak. Namun, suara kebenaran sering dibalas dengan tekanan. Tahun 1954, Haji Sulong Abdul Qadir dipanggil ke Balai Polis bersama anaknya. Dan sejak hari itu, beliau hilang tanpa jejak. Ramai percaya beliau telah dibunuh, tetapi tiada pengesahan rasmi. Namun, pemergiannya bukan pengakhiran. Hingga hari ini, nasibnya menjadi luka sejarah. Selepas itu, di hujung tahun 60-an, gerakan bawah tanah mula muncul. Antaranya adalah Pertubuhan Pembebasan Bersatu Patani atau singkatnya PULO dan juga Barisan Revolusi Nasional, BRN. Ia memperjuangkan kemerdekaan atau sekurang-kurangnya kuasa autonomi dengan identiti Melayu dan Islam bagi wilayah Patani. Bermula sebagai gerakan politik dan perlahan-lahan berkembang menjadi gerakan bersenjata. Tahun 1970 hingga 1980-an, PULO mula melancarkan serangan gerila terhadap pihak keselamatan. Aktiviti tertumpu di kawasan luar bandar. Dianggarkan puluhan serangan setahun dilakukan sepanjang tempoh 70-an dan 80-an yang menyasarkan balai polis dan rondaan tentera. Kerajaan Thailand meningkatkan operasi ketenteraan untuk mengawal keadaan. Usaha rundingan damai dimulakan dengan bantuan Malaysia 1990-an. Aktiviti mula berkurangan. Sebahagian anggota ditangkap atau bergerak ke luar negara. Tetapi, tahun 2004, konflik meletus semula secara besar-besaran. Pada awal pagi itu, kumpulan bersenjata melancarkan serangan serentak ke atas beberapa pos polis dan keselamatan di Patani, Yala dan Songkhla. Thailand menyifatkannya sebagai pemberontakan terancang. Pertempuran berlaku di banyak lokasi. Menjelang tengah hari, pihak berkuasa melaporkan 107 orang penyerang terbunuh. Di pihak kerajaan pula, 5 anggota keselamatan maut, terdiri daripada polis dan tentera. Tetapi angka korban tidak berakhir di situ. Dalam kekacauan hari itu, beberapa laporan juga menyebut orang awam cedera dan terperangkap dalam suasana ketakutan apabila operasi besar-besaran berlaku di kawasan penempatan penduduk. 32 lelaki berundur ke Masjid Kerisik dan sejarah mula berubah arah. Masjid itu dikepung berjam-jam. Pihak atasan dilaporkan mahu penyelesaian damai, kepung kawasan, runding dan tunggu penyerahan diri. Tetapi di lapangan, kesabaran diganti kemarahan. Negara mempunyai 2 pilihan, dialog atau serangan. Mereka memilih serangan. Dalam banyak konflik, saat paling penting bukan ketika peluru dilepaskan, tetapi ketika manusia memilih untuk melepaskannya. Selepas kira-kira 7 jam kepungan, pasukan keselamatan menyerbu Masjid Kerisik. Gas pemedih mata digunakan, kemudian tembakan, kemudian serangan penuh. Apabila asap reda, kesemua 32 orang di dalam masjid terbunuh. Tiada tawanan, tiada peluang kedua, tiada ruang belas kasihan. Dinding bata yang pernah melihat ratusan tahun sejarah kini berlubang oleh peluru negara moden dan kerajaan menyebutnya Operasi Keselamatan. Dalam setiap konflik, yang sering hilang daripada statistik ialah orang awam. Bukan semua mati memegang senjata. Ada yang mati perlahan-lahan kerana trauma.
Ada yang kehilangan anak, ada yang kehilangan suami, ada yang kehilangan kepercayaan. Pada hari itu, seluruh Patani hidup dalam ketakutan. Dan apabila operasi negara memasuki ruang ibadah, mesejnya jelas, tiada tempat benar-benar selamat. Okey, ini adalah bekas peluru semasa peristiwa itu yang sangat menyedihkan So, tapi malangnya sehingga ke hari ini tidak ada sebarang pengadilan yang telah dibuat oleh kerajaan Thailand. Okey, masjid ni seolah-olah dia tidak ada kubah dan tak siap Tapi sebenarnya suatu masa dulu dia ada kubah. 28 April 2004 meninggalkan angka 107 penyerang maut, 5 anggota keselamatan terbunuh, 32 mati di dalam masjid. Tetapi luka sebenar tidak pernah dapat dikira. 28 April 2004, tarikh yang belum selesai bagi Patani. Masjid Krisik masih berdiri, tetapi yang runtuh pada hari itu bukan sekadar dinding. Yang runtuh ialah kepercayaan bahawa negara akan melindungi rakyatnya, bahawa undang-undang akan berlaku adil, bahawa rantau ini akan bersuara apabila darah ditumpahkan. Beberapa bulan selepas insiden Masjid Krisik, berlaku pula tragedi tak baik pada Oktober 2004. Demonstrasi di luar balai polis berakhir dengan tindakan keras tentera. Ramai penunjuk perasaan ditahan dan sekurang-kurangnya 78 orang maut. Selepas itu, selatan Thailand tidak menjadi aman. Malah konflik berlanjutan dalam bentuk keganasan berskala rendah tetapi berpanjangan. Ia sering digelar sebagai insurgensi selatan Thailand yang hingga hari ini masih belum diselesaikan sepenuhnya. Selepas lebih 1 abad, soalan paling sukar masih belum dijawab. Apakah masa depan bagi orang Patani? Di wilayah seperti Patani, Yala dan Narathiwat, sebuah generasi baru sedang membesar di antara sejarah yang dipertikaikan dan realiti yang tidak stabil. Adakah mereka akan terus diasimilasikan sehingga identiti lama hanya tinggal kenangan, atau identiti itu akan bertahan dalam bentuk yang lebih senyap tetapi lebih degil? Ada juga yang melihat masa depan yang lebih gelap. Jika tekanan berterusan, jika suara terus disekat, kitaran keganasan mungkin tidak akan berhenti, bukan kerana ia dirancang, tetapi kerana ia diwarisi. Dan ada satu kemungkinan yang paling senyap, tetapi paling berbahaya, bahawa suatu hari nanti, orang Patani tidak lagi melawan, bukan kerana mereka menang, tetapi kerana mereka sudah lupa apa yang pernah hilang. Sejarah Patani bukan sekadar tentang masa lalu. Ia adalah tentang siapa yang berhak menentukan masa depan. Dan persoalan itu masih belum dijawab. Patani bukan negeri kecil. Ia adalah sebuah kisah yang masih sedang ditulis. Allahu Akbar, Allahu Akbar.